Okey, cuba anda bayangkan sebuah bilik darjah. Bila kita sebut je bilik darjah, kita selalu terbayang 4 dinding tempat kita duduk dan hafal lambakan fakta kan? Tapi sebenarnya, tak. Bilik darjah ni sebenarnya macam satu mikrokosmos pelbagai budaya global yang sangat dinamik dan hidup. Jadi hari ini, melalui penerangan ini, kita akan sama-sama merungkai rahsia di sebalik interaksi budaya dan pendidikan yang mungkin selama ni kita tak perasan pun. Sebelum kita pergi lebih jauh, saya nak tanya satu soalan yang agak provokatif. Adakah cara kita berfikir ni secara asalnya memang ditentukan oleh budaya kita? Seringkali kita tak sedar, latar belakang budaya kita lah yang secara senyap-senyap mencorakkan cara kita belajar, cara kita proses maklumat, malah cara kita melihat dunia. Ia macam satu pengaruh yang halimunan, tapi sangat-sangat berkuasa terhadap minda kita. Alright, jadi ini pelan hala tujuh kita untuk sesi kali ini. Kita ada 5 fokus utama. Kita akan mula dengan kenal pasti hubungan budaya dan pendidikan, kemudian kita masuk ke pendekatan multibudaya, gaya pembelajaran, perspektif di bilik darjah, dan akhir sekali, macam mana nak jadi pendidik yang cekap. Pendek kata, kita akan mula dari asas teori sampailah ke penguasaan praktikal. Jom mula. Kita terus lompat ke bahagian pertama. Kita nak tengok macam mana pengajaran dan pembelajaran tu sebenarnya adalah satu aktiviti linguistik dan kebudayaan. Memang tak boleh dipisahkan langsung. Kalau kita ambil contoh yang paling dekat dengan kita, sistem pendidikan kat Malaysia. Anda pasti ingat falsafah pendidikan kebangsaan kan? Konsep Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kalau kita perhatikan betul-betul, ini menunjukkan pendidikan holistik kita memang sengaja direka untuk melahirkan pelajar yang bukan je pandai atas kertas, tapi celik budaya, seimbang dan paling penting bersedia nak hadapi cabaran dunia nyata. Benda ni memang disokong kuat oleh pakar. Porter dan Samovar pernah kata yang seluruh proses komunikasi kita, dari apa yang keluar dari mulut kita sehinggalah ke cara otak kita berfikir, sebenarnya memang dikawal oleh budaya. Maksudnya, persekitaran sosial kita itulah yang menjadi bos dalam menentukan macam mana kita proses setiap info yang masuk dalam kepala kita. Dan ini membawa kita kepada hipotesis Sapir-Whorf yang sangat popular. Poin paling krusial kat sini ialah bahasa tu bukannya setakat alat untuk kita bersembang je. Tak, bahasa tu macam satu lensa yang membentuk seluruh pengalaman manusia. Maksudnya, bila pelajar dapat menguasai bahasa, mereka sebenarnya sedang diperkasa untuk jadi pemikir global yang ada empati tinggi terhadap keadaan sekeliling dorang. Hebat kan? So, bila kita dah faham semua teori-teori ni, mesti timbul soalan. Macam mana pula rupa pendidikan multibudaya dalam dunia sebenar? Mari kita tengok macam mana idea-idea ni diterjemahkan kepada rangka kerja yang betul-betul kita boleh guna. Okey, bahagian kedua, pendekatan pendidikan multibudaya. Dekat sini, kita nak teliti macam mana pihak sekolah atau universiti ambil pendekatan sistemik untuk pupuk kesamarataan. Mengikut kajian Golnick dan Chin, pendidikan multibudaya ni ada beberapa teras utama. Yang paling penting, kita kena sedar yang perbezaan tu sendiri adalah satu kekuatan, bukannya kelemahan. Sistem pendidikan kena jadi model hak asasi manusia dan sentiasa tegakkan keadilan sosial. Maknanya, kurikulum tu bukannya ajar fakta secara buta tuli, tapi ia direka secara aktif untuk sebar nilai demokrasi dan rasa hormat antara satu sama lain. Sekarang, kita masuk ke bahagian ketiga dan ini pada saya antara yang paling menarik. Gaya budaya dan pembelajaran kognitif. Macam mana gaya pelajar yang berbeza-beza ni serap maklumat? Secara umumnya, ada 3 orientasi budaya utama yang membentuk tingkah laku dalam kelas. Kita ada kumpulan aktif linear, kemudian aktif multi dan juga reaktif. Dan teka apa? Ketiga-tiga kumpulan ni ada pendekatan yang ibarat langit dengan bumi bila diorang berada dalam bilik darjah. Mari kita bandingkan. Kalau pelajar yang datang dari budaya aktif linear macam di Eropah Barat atau Amerika, dorang ni memang suka fakta, sangat logik, rasional dan sentiasa nak siapkan tugasan. Fokus je memanjang. Tapi, pelajar dari budaya aktif multi macam di negara-negara Arab atau Latin, dorang lebih didorong oleh emosi. Dorang suka bina hubungan rapat dan cara dorang komunikasi tu lebih meriah, beranimasi dan suka interaksi secara bersemuka. Benda ni terus masuk ke dalam gaya berfikir orang tahu. Pelajar dari budaya yang individualistik ni selalunya sangat berdikari. Dorang suka bersaing, sangat analytical dan komunikasi dorang tu direct je. Berbeza pula dengan pelajar dari budaya masyarakat kolektif macam kita di Malaysia atau Indonesia. Kita lebih kepada gaya sensitivity. Kita suka kerja berkumpulan, jaga hati orang sekeliling dan sentiasa peka terhadap keadaan sosial. Ini satu contoh yang sangat jelas pasal macam mana budaya bagi impak besar bila nak selesaikan masalah. Pelajar Amerika, dorang ni suka trial and error tau. Main redah je cuba buat dulu untuk belajar. Tapi, pelajar asli Amerika pula mengamalkan prinsip tengok dulu, baru buat.
Dorang akan perhati betul-betul sampai dorang rasa yakin dan faham 100%. Barulah dorang akan libatkan diri. Dua dunia yang sangat berbeza. Cuba letakkan diri anda kat tempat pelajar sekejap. Bayangkan kesan emosi kalau wujud salah faham budaya. Contoh paling simple, dakwat merah. Dekat Malaysia atau Amerika, dakwat merah tu biasa je cikgu guna untuk tanda kertas kan. Tapi tahu tak, kat Korea atau Mexico, dakwat merah tu simbol kematian. Kalau awak tulis nama dorang guna pen merah, itu seolah-olah awak maksudkan dorang dah mati. Seriuslah kan? Nampak tak betapa pentingnya kepekaan budaya ni? Okey, beralih ke bahagian keempat, perspektif bilik darjah multibudaya. Macam mana kita nak susun strategi untuk wujudkan keharmonian dalam kelas yang macam-macam budaya ni? Menurut seorang pakar bernama Peck, kita dah kena tinggalkan gaya mengajar yang lama dan kaku tu. Kita kena bina komuniti kelas yang sebenar. Apa maksudnya? Maksudnya perbezaan diraikan secara menyeluruh. Semua keputusan dibuat atas persetujuan bersama. Dan yang paling utama, wujudnya rasa tanggungjawab. Kalau ada apa-apa konflik sekalipun, komuniti ni cukup matang dan bingkas untuk selesaikan masalah tu dengan cara yang produktif. Jadi, nak buat macam mana? Kita kena susun struktur kelas secara strategik. Kita boleh cuba pendekatan macam kelas jigsaw yang direka oleh Aronson di mana pelajar kena bergantung antara satu sama lain untuk selesaikan tugasan. Atau gunakan pembelajaran berasaskan pengalaman oleh David Kolb di mana pelajar dibawa menyemak kes-kes dunia sebenar. Bila kita buat macam ni, kita memaksa pelajar untuk kolaborasi dan menyesuaikan diri dengan budaya masing-masing dengan lebih pantas. Akhir sekali, bahagian kelima. Ini penutup kepada penerangan kita. Macam mana nak jadi seorang komunikator dan pendidik multibudaya yang betul-betul cekap? Bila kita berdepan dengan macam-macam kerenah pelajar di depan mata, seorang pendidik tu memang wajib ada set kompetensi yang mantap. Ia bukan sekadar bakat tau, ia perlukan kemahiran yang luar biasa untuk memahami, menyelami dan menawan hati pelajar-pelajar yang unik ni. Jadi, kunci utamanya adalah menguasai 5 langkah praktikal ni. Pertama, faham dulu kepelbagaian yang ada di depan mata. Kedua, kita nilai diri sendiri secara jujur. Apa bias budaya kita? Ketiga, kaji dan faham budaya pelajar kita. Keempat, bina skil komunikasi yang telus dan terbuka. Dan yang kelima, yang paling susah tapi paling penting, empati. Cuba masuk ke dalam kasut pelajar kita dan rasai sendiri pengalaman dari lensa kebudayaan dorang. Sambil kita melangkah ke hadapan untuk praktikkan semua ni, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk direnungkan. Pernah tak anda terfikir bagaimanakah kecenderungan budaya anda sendiri secara diam-diam membentuk cara anda menilai tahap kepandaian ataupun motivasi pelajar anda di dalam kelas? Mungkin selama ni kita menilai mereka menggunakan pembaris yang salah. Sesuatu untuk difikirkan bersama kan? Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk penerangan hari ini. Terus belajar dan jadikan kelas anda lebih bermakna.